Hai, Assalamualaikum. Inventory yang akan saya jalankan ialah Inkblot daripada Rorschach yang dijalankan dengan menunjukkan kad berisi noda dakwat simetri kepada individu, memintanya untuk menerangkan apa yang dilihatnya, dan psikiatris atau psikologis atau kaunselor menganalisis jawapan tersebut termasuk lokasi, penentu, kandungan dan bentuk jawapan untuk memahami personaliti, pemikiran dan emosi. Bukan untuk betul atau salah. Ujian ni tiada betul atau salah. Seperti ujian IQ biasa. Okey, cara penyediaannya ialah ada 10 keping kad dengan lukisan yang berbeza dan kad-kad itu adalah simetri seperti ini. Okey, secara rawak disediakan 5 kad adalah hitam putih, 2 hitam putih merah dan 3 warna penuh. Proses penyoalannya ialah kaunselor akan menunjukkan kad satu persatu secara berurutan. Okey, individu diminta untuk memberitahu apa yang mereka lihat. Contohnya, seekor rama-rama atau 2 beruang dan sebagainya. Kaunselor kemudian mencatat semua jawapan termasuk perkataan yang digunakan dengan masa. Okey, kita set masa responden itu. Okey, dalam fasa siasatan ataupun inquiry phase, setelah semua kad ditunjukkan, kaunselor akan bertanya secara terperinci tentang setiap jawapan. Contohnya, di mana anda melihat itu? Apa yang membuat anda melihatnya? Adakah ia kelihatan seperti sesuatu yang hidup atau mati? Jadi untuk memahami, ini adalah untuk memahami individu untuk membuat keputusan persepsi, iaitu lokasi, penentu dan juga kandungan. Scoring, okay. Jawapan dinilai berdasarkan sistem komprehensif seperti sistem Exner sebab Rorschach dia tiada sistem scoring yang tepat. Jadi Exner telah membaik pulih atau mengimprovekan lagi sistem Inkblot Rorschach ini yang menilai bilangan respons lokasi, keseluruhan atau perincian, penentu, bentuk, warna, gerakan, tuduhan, kandungan atau manusia, haiwan, objek dan kebarangkalian statistik jawapan. Okey, untuk interpretasi pula, kaunselor akan mentafsir pola respon untuk mendapatkan gambaran tentang cara individu memproses maklumat, mengurus emosi dan berhubung dengan orang lain, bukan untuk mendiagnose penyakit secara langsung. Jadi ini adalah personality test juga. Okay? Tujuan utamanya ialah untuk mengenal pasti corak pemikiran dan persepsi, menggali emosi dalaman, konflik dan juga mekanisme pertahanan, menilai fungsi kognitif dan personaliti secara keseluruhan. Okey, selepas ini saya akan tunjukkan macam mana test ini dijalankan kepada seorang klien. Dia datang pada sesi kita pada yang pertama kali ni. Okey, sekarang ni saya nak kita akan jalankan sesi test Inkblot ya. Inkblot ni maksudnya kad ni lah. Yang akan cik tengok. Dia ada 10 kad semua sekali. Jadi ada kad yang hitam semua, ada yang hitam dan merah, ada yang colourful dan sebagainya lah. Ada hitam semua ni. Jadi saya nak cik tengok yang cik ceritakan apa yang cik nampak, kat mana cik nampak tu, ataupun dan apa-apa yang cik boleh cerita lah. Okey, kita mulakan dengan kad yang pertama. Okey, cik boleh pegang dan tengok. Ni saya nampak rama-rama ataupun serangga yang terbang. Okey, terima kasih. Okey, what about yang bagaimana kita dengan yang ni? Ni saya nampak ni mata, ni macam muka makhluk macam naga ke dalam bayangan sesuatu macam naga. Okey. Yeah. Ada yang apa lagi nak tambah? Tak ada? Tak ada. Okey, terima kasih.
Cik tengok yang ni. Ini macam tangan. Dan ni mulut. Serangga tu ni gigi dia. Ni serangga kan tak ada mata. Ni macam tepi kepala. Ni badan ni. Saya cik tengok macam ni lah. Ha. Terima kasih. Baik, kita pergi ke kad yang seterusnya. Apa yang cik nampak? Yang Kalau tengok macam ni, maybe macam topeng. okey. Ni telinga. Ni mata. Sini macam makhluk yang berterbangan ni. Tangan dia. Ni sayap dia. Ni kepala dia. Okey, terima kasih. Okey, cik okey setakat ni? Okey, teruskan boleh? Baik. Okey. Sekarang saya nak cik tengok gambar ni pula. Tengok kad ni pula. Apa yang cik boleh nampak kat situ? Kalau tengah-tengah ni ada garisan. Maybe ni ada 2 orang perempuan. Ni rambut dia. Ni tangan dia. Ni kaki dia. Kalau tak ada garisan, ni macam hazel. Ni hidung dia. Ni kepala dia. Ni mata dia. Ini muka dia. Alright, terima kasih. Okay, cik tengok yang ni pula. Yang ni macam ada 2, tak tahu, beruang kot. Macam ni tangan dia macam tengah baring. 2 ekor beruang. Ataupun haiwan berbulu. Okey. Yang merah ni? Yang ni cacat. Okey, tak boleh bikin ya. Terima kasih. Right, kita pergi ke kad seterusnya. Okey. Kita ceritakan tentang kad tu. Ini macam hidung. Tadi whiskas. Tangan Misai. misai haiwan. Dan ni macam pendengar haiwan tu kalau dia baring Okey. dekat lantai. Okey. Terima kasih. Okey, kita ada 3 lagi kad. Cik boleh ceritakan pasal yang ni pula? Ni macam ada 2 ekor haiwan. Ni kaki dia 4. Macam haiwan berkaki 4. Ini macam badan manusia. Ni leher. Ni bahagian tengah. Ni perut. Okey. Terima kasih. Okey. What about kad ni pula? Ni mungkin macam ada penggali tanah, shovel. Dan yang lain ni Tak ada dah. mungkin kaki, tangan. Okey. Terima kasih. Baiklah, kita pergi ke kad yang terakhir. Ini macam mata dia. Ni gigi dia. Ni sayap dia tengah terbang. Kita serangga. Ya. Mungkin macam kelawar. Macam ni mata. Macam muka lah. Makhluk. Kita ada lagi. Okey. Baiklah cik. Kita dah cukup 10 inblok ni. Jadi nanti saya akan analisis lah apa yang cik ceritakan daripada ni. Nanti kita jumpa lagi. Terima kasih. Okay. In addition to formal scores, Rorschach interpretation is also based on behaviors expressed during the testing, patterns of scores across responses, unique or consistent themes in the responses, and unique or idiosyncratic perceptions. Alright.
How is the Rorschach in-blot test scored? Scoring a Rorschach test involves quantitatively and qualitatively analyzing responses based on variables like blot area, object attributes, categories, and frequency. Blot area is divided into total, common, and uncommon areas based on how often each area is perceived by subjects. Okay. Untuk memperkatakan bahawa in-blot test ni berkesan atau tidak, ia adalah subjektif. Okay. Normally, the most common answer on the Rorschach test is common responses like tree, butterfly, rib cage, Christmas tree, and it is important that you see the four-legged animals like lions, pigs, bears. Macam klien tadi, dia ada sebut tentang beruang, dia ada sebut tentang bat juga, okay, and pig, okay, on the sides of the blot. They are one of the most common responses on the test, and you are assumed to be a mental defective if you don't see them. Jadi dalam klien tadi, saya dapat simpulkan bahawa itu adalah common responses. Jadi dia normal untuk klien tersebut untuk interpret blot itu berdasarkan apa yang dilihat. Okay. Selalunya Rorschach test ini memerlukan 10 hingga 15 minit. Jadi, the inquiry portion requires another 20 to 30 minutes. Scoring interpretation can take as long as 2 hours. Sebab selepas ini saya akan menilai setiap every single aspect of the client just now. Not just the qualitative but also the quantitative. Apa respon dia terhadap blot-blot tersebut dan sebagainya. Jadi untuk menjalankan test ini, seseorang pengamal kaunseling perlu menjalani latihan yang sangat teliti atau tara supaya interpretation itu tidak lari daripada apa yang dialami oleh klien tersebut. Jadi dengan itu kita boleh menilai personality yang terdapat, yang kita boleh dapatan daripada personality yang klien itu. Juga tanpa training yang cukup, tidak mungkin seorang penganalisis kaunseling akan dapat menjalankan in-blot personality test ini kerana ia memerlukan level of interpretation dan juga level of understanding yang sangat tinggi. Walau bagaimanapun, itu adalah subjek kepada maksud saya setiap interpretation itu adalah subjektif. Jadi tidak ada betul, tidak ada salah. Tetapi kita hendaklah berdasarkan menggunakan guideline daripada Exner dan beberapa test yang similar seperti TAT dan sebagainya. Jadi itu saja in-blot Rorschach test yang saya jalankan. Terima kasih.